Seorang ibu ayah boleh buat macam ni dekat anak, boleh tundukkan hati anak. Untuk kesihatan mata dan lain-lain, ataupun ambil sunnah. Pakai nipis sampai macam orang tak perasan dah pakai celak tu. Sama juga dengan isu inai. Inai ni ada perbahasan. Ada perbahasan kalau nak kupas jadi panjang pasal hukum hakamnya. Boleh dizahirkan atau tidak, boleh dipakai. Ada ulama kata boleh pakai kena sarung tangan sebab tak boleh dizahirkan kerana dia salah satu daripada tabarruj, macam-macam lah. Itu panjang lagi. Penutup muslimin muslimat, Nabi SAW sangat sayang Sayyidatina Fatimah. Satu hari Sayyidatina Aisyah bercerita, sesungguhnya, ini adalah hadis Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya tidak ada orang yang lebih mirip, yang lebih dekat dengan Nabi melainkan Fatimah. Dari semua segi, cara makan, cara tidur, cara bercakap, cara duduk, cara berjalan, semua Sayyidatina Fatimah orang yang paling dekat copy paste Nabi. Semua hampir sama, cara bercakap semua sama. Subhanallah. Sayyidatina Aisyah kata tidak ada orang yang lebih menyamai, menyerupai Nabi melainkan Fatimah. Apabila Sayyidatina Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi akan segera bangun menyambut Fatimah, kemudian terus mengambil tangan Fatimah dan menciumnya. Kemudian Nabi akan mendudukkan Fatimah di tempat duduk Nabi. Betapa Nabi tunjuk bukan mulia, cium tangan bukan tanda mulia, tapi tanda cinta, tanda sayang, tanda kasih. Nak kata betapa hebatnya cara Nabi tunjuk kasih sayang kepada anak, luar biasa. Pernah tak kita buat macam tu? Anak balik dari sekolah, anak balik daripada rumah dia sampai rumah kita, depan pintu kita sambut, lepas tu kita ambil tangan, kita cium tangan anak, terbalik. Biasa anak cium tangan kita kan, ni terbalik. Nabi cium tangan anak, kemudian Nabi pun bangunkan, Nabi dudukkan di tempat Nabi duduk. Pernah tak kita sambut anak kita sampai tahap macam tu? Lepas tu duduklah, duduk. Sebab kita tahu tempat duduk Nabi ni tak ada orang akan ambil. Sebab tempat duduk yang sangat mulia. Semua orang hormat, orang tak akan duduk di tempat duduk Nabi. Tetapi untuk anaknya tu cinta, Nabi memang panggil dan tarik dan duduk, letakkan di tempat Nabi duduk. Ibu ayah atau nenek, suami buat macam ni kat isi buat macam ni dekat suami, dia boleh ada kuasa penunduk. Kuasa penunduk. Betul. Seorang ibu ayah boleh buat macam ni dekat anak, boleh tundukkan hati anak. Anak tu akan jadi taat, jadi lembut, dengar cakap, panggil sekali, tak perlu tinggi suara, dia datang. Tak percaya, cuba buat. Cubalah buat. Mungkin anak terlopong balik sekolah ni, mak, main balik, dah balik. Okey, mai duduk. Anak ketakutan anak tu. Ada salah apa-apa ke? Atau ada buat salah ke? Risau pula dia, mak dia. Biasa mak dia bertempik je terus. Dah balik, kasut dah susun belum? Beg tu elok-elok. Mana stoket, bergulung. Biasa mama, ini tak, sambut dengan senyum, ambil tangan. Anak pun lagi jantung macam gugur. Aku ada buat salah apa, mak jumpa aku kat bilik. Nak sebut, itu baru sikit tahu cara Nabi tunjuk kasih sayang kepada anak luar biasa. Nabi sebagai atuk, ini kisah benar, memanglah kisah benar, riwayat yang sahih. Nak sebut riwayat sahih. Masa Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat Nabi balik dari Kenduri, kan jalan sama-sama balik daripada satu jamuan, daripada ziarah seorang sahabat. Lepas tu Nabi nampak sama ada Hasan atau Husain, saya tak ingat antara dua orang cucu ni. Nabi nampak cucu Nabi bermain di jalan. Nabi buat apa? Nabi terus jalan lebih laju daripada sahabat. Nabi deparkan tangan dan Nabi pergi ke kiri ke kanan. Sebab cucu Nabi tu cuba mengelak-ngelak. Faham tak? Kiri kanan, sehingga Nabi dapat menangkap. Kemudian Nabi pegang, letak tangan satu atas, satu bawah. Nabi letak tangan atas satu, atas bawah, dan Nabi mencium wajah cucu Nabi tu. Dan Nabi buat ni ketika umur Nabi 60 tahun ke atas lah. Umur Nabi dah 60 tahun ke atas lah ni. Jadi biasa tak suami kita buat macam tu kat cucu? Biasa nenek yang buat. Nenek memang jadi cadak budak bila jumpa cucu. Gitu gini. Jadi muda 10 tahun nenek kalau jumpa cucu. Sebab tu atuk tu cakap, nak makan sedap tunggu cucu balik lah, boleh tumpang. Sebab kalau tak, macam
oh perempuan yang tua sangat tak larat, macam tu lah ibarat ya. Sebab dia punya semangat tu naik, dia punya boleh berlari, dia boleh jadi muda, main dengan cucu contoh. Tapi nenek zaman sekarang suka main telefon juga, dia kurang dah main dengan cucu, tak tahulah. Jadi kesimpulannya, wahai muslimat sekalian, Nabi seorang yang sangat penyayang, suka tunjuk kasih sayang yang sangat luar biasa. Dan kasih sayang boleh melembut dan menundukkan hati. Sebab itu tak pelik bila Nabi cakap sepatah je dan Nabi tunjuk, Nabi marah, Nabi keluar rumah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah tahu dia kena buat apa. Dia terus jual rantai tu, pada rantai tu dia sayang, suami bagi, dia terus buat sedekah. Maksudnya ayah tu tak payah cakap panjang betapa lunaknya hati seorang anak ni. Padahal Fatimah seorang wanita yang juga suka perhiasan, dia tolak tepi perasaan dia, dia tak ada nak berlawan-lawan dengan ayandanya, nak mempertahankan ini kan hadiah pada suamiku, kan tak salah pakai rantai je walaupun kat dalam kan orang tak nampak. Maksudnya boleh macam-macam jawab, macam-macam alasan, tapi lunaknya, taatnya, lembutnya dengan si ayah yang mendidik daripada kecil hidup yang zuhud, hidup yang sangat sederhana, kerana bimbang umat lebih lagi lalai, lebih lagi kejar kekayaan, kemewahan. Sekiranya anak Rasulullah SAW, Nabi tidak bertegas. Jadi subhanallah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan di TikTok ada lebih kurang tadi sampai 2,800, 2,900 kan, TikTok dekat 3,000, di muka buku semuanya 3,000 lebih yang menonton secara live, yang hadir di sini lebih kurang 30,000 ni, Masya Allah, termasuklah para malaikat ya. Mudah-mudahan sebab malaikat kan hadir di majlis ilmu, sebab Nabi kata sayap para malaikat ni bertingkat-tingkat sampai ke langit bila ada majlis ilmu, lagi-lagi dibuat di rumah Allah. Saya mohon maaf salah dan silap, terima kasih semua, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak jemput semua dan kepada yang menonton untuk hadir di perkampungan Al-Hijrah. Dari Kajang ni 30 minit je sampai. Saya banyak kali dah sampai kat Kajang, tolonglah balas cinta saya ni. Cinta bertepuk sebelah tangan ni, kasih sayang ni, balas kunjungan daripada Kajang ni ke perkampungan Hijrah lebih kurang dalam 30 minit, 40 minit saja, lalu lekaslah sampai. Kan keluar daripada highway Temyang tu, dia terus 5 minit je. Yang mana pada hari Ahad ni kan, sebelum pergi kenduri mana-mana tu, datang sini dulu, singgah kejap. Singgah macamlah kenduri belah sana kan. 14 September hari Ahad 8 pagi. Kita mula 8 pagi awal, iaitu tausiah daripada saya, ada qasidah, ada bacaan maulid, kita buat majlis maulid akbar. Dan kita ada makan-makan percuma, kita sembelih 2 ekor lembu. InsyaAllah. Saya rasa saya kena masak lah. Kalau saya masak nak datang tak? Biasa saya masak seekor lembu di kawah, memang saya biasa masak. Saya biasa masak sup tulang power, resepi arwah ayah saya. Betul power. Kali memang power sangat-sangat. Okey, tuan-puan sekalian, antara yang akan menyampaikan tausiah adalah Habib Najmuddin, Tuan Guru Syekh Datuk Hafiz Al-Jenderami. Lepas tu ada Datuk Undang datang. Lepas tu ada Syekh Abdul Razak Al-Masri. Ini memang orang Arab tapi fasih dah cakap Melayu, memang ilmunya sangat mendalam. Ada Ustaz Abdul Hadi, dan ada seorang ujung ni, kenal tak ni, Ustazah Asma Harun. Siapa yang rasa tak pernah jumpa dia, bolehlah datang hari tersebut. Saya pun nak jumpa dia juga. Jadi pada hari Ahad ini boleh datang. Kalau lambat sikit pukul 9 pun tak apa, pukul 10 pun tak apa. Marilah kenal-kenal perkampungan Al-Hijrah. Subhanallah. Jadi yang menonton secara live datang pada hari Ahad ni ya, insya-Allah pada hari Ahad ni. Ini antara penyampai tausiah, ada nasyid, ada qasidah, ada bacaan maulid, ada macam-macam. Kat sana tu tak perlu makan dulu pagi sebab kita ada kafe yang sediakan sarapan apa semua. Lepas tu ada macam-macam lah. Siapa dah pernah sampai perkampungan Al-Hijrah? Betul, Masya Allah ramai. Cantik tak perkampungan Hijrah? Cantik, terima kasih. Ada apa? Ada butik, ada galeri Ustaz Asma Harun. Lepas tu kena turun dekat kolam. Kat sana ada pedalboard, boleh main air kat kolam, boleh mancing. Okey, tak apa. Subhanallah. Dan yang terakhir, minta maaf saya buat pengumuman ni, jemput kepada sesiapa yang ingin menunaikan umrah bersama Ustazah Asma Harun. Minta maaf terbalik, tapi semua dapat kertas kan? Yang mana kita target sebenarnya, tak apalah target tu, kita target seramai mungkin lah.
Sebab ini juga usaha kami untuk mengutip dana bagi perkampungan Al-Hijrah. Jadi setiap umrah tu kita dapatlah sikit, daripada situ sumbangan tu masuk ke perkampungan Al-Hijrah. Murah sangat, bawa 6,000 itu 3 kali makan ya. 3 kali makan. Biasa package rahmah bawa 6,000 ni tak ada makan tengah hari malam kan, ini sekali. Hotel yang selesa, paling utama umrah ini saya sendiri akan bimbing dengan para mutawif yang berkaliber. Kemudian kita akan buat umrah tadabbur kitab. Kita akan buat pengisian sepanjang nak habiskan satu buku. Jadi buku tu adalah buku ni, 24 jam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah di Mekah Madinah nanti kita akan khatam buku ni, iaitu sunnah Nabi daripada bangun tidur sampai Nabi tidur balik, supaya di sana kita boleh beramal dengan sunnah-sunnah Nabi dan boleh istiqamah sampailah balik semula ke tanah suci. Jadi boleh ambil nombor telefon ni. Wallahu a'lam. Aku qali hadza, astaghfirullah.